Alright guys, hari ni aku dekat China. To be specific, dekat Lijiang. So hari ni, untuk video kali ni lah kan, aku nak test di Oppo Find X9 Ultra ni dekat Lijiang. Yang kita tengok lah dekat Jade. Apa nama tempat ni? Jade Snow Mountain. Jade Dragon Snow Mountain. Lepas tu kita ada Lijiang Performance Show semua dengan phone ni. Kita akan test dia punya kamera, dia punya potential, video potential, semua benda lah. Kita tengok how powerful this phone is. Sebabkan dia Ultra kan. So, itu benda kita hype pasal benda ni. So, sekarang ni pukul 4.42 pagi. So, korang tanya, apa pasal 4 pagi kau bangun ni buat apa kan? So, basically, disebabkan kita orang naik dengan tour guide. Tour guide akan bawa kita orang di situlah Jade Snow Dragon Mountain. I don't know, JDSM lah orang panggil kan. Kita orang pergi pagi sebab nak settlekan situ. Sebab nanti bila lambat dia akan ramai orang. So kita tak nak queue lama-lama. Kita nak pergi sana tengok sunset kot kalau sempat. Aku tak pasti pukul berapa sunset kat sini. Aku rasa 6 lebih kot. So it is something yang tengok lah sempat ke tak. But kita akan ambil gambar kat sana. Maybe kalau ada sempat aku ambil video. Tapi aku punya video part untuk Oppo ni, aku akan test dia punya 120fps slow mo untuk that Lijiang punya show tu. So that's something yang kau hype nak tengok lah. But aside from that, kita akan go through the whole journey lah. Naik kereta semua benda, makan dulu sebab 4 pagi kan, tak lagi lapar pula kan. Kat tempat tu area tak banyak kedai halal. Or even, is there even kedai halal kat area tu? So eat first, then we shoot a lot of video. So get hype boys dengan phone terbaru Oppo ni. So perjalanan kita orang gerak dalam pukul 5 macam tu. Lepas subuh memang terus gerak. Dan tengok dekat kawasan Old Town ni memang gelap bila, tak ada orang. So kita orang pun jalanlah kawasan gelap ni. Kau tengok orang ni, tengok betapa gelap ni dia. Lepas tu kita orang gerak ke tempat Pak Supir ni, pick up. Kita orang gerak lah jalan terus ke Jade Snow Mountain dalam masa 2 jam macam tu. And then kita orang ada lah ambil gambar sikit kat sini. Nampak cantik kan. Tapi malang sekali kat sini, Oppo Find X9 Ultra ni aku terlupa nak turn on dia punya stabilization. So kau tengok footage dia semua bergoyang gila untuk semua footage dekat dalam video ni. And also dekat sini aku terlupa nak turn on mic. So memang aku cakap seorang macam orang bodoh. So tu kau tengok cantik kan. So sekarang ni kena tunggu bas. Gelap sikit sebab backlight. Okay, so bas kat depan tu. Just gonna wait for a while untuk ke cable car. But yeah, look at the view, looks pretty nice. Yeah, tu cable car lah. Let's go. Tak settle lagi. Sebelum kita naik cable car, kena naik dulu bas ni dalam masa 15 minit. Baru naik cable car kat sini. And aku boleh kata experience dia okey lah. Taklah rasa bergoyang sangat. Cuma footage ni lah yang bergoyang sebab aku terlupa nak turn on dia punya OIS. But aside from that, memang cantik view dekat atas ni. Serius aku kata. Kalau korang yang tengah fikir nak pergi Yunan, this is one of the must go place. Seriously, memang cantik gila. Dan angin ni kuat sebab tu aku pakai topi macam ni kau tengok tu. Kita dekat belah atas dah. We have arrived kat Jade Mountain ni. So jalan jap. Saya aku ambil gambar sikit dengan Oppo tu, but I want to show you guys the area kat sini. So matahari agak tinggi sekarang ni. So show you guys. Sekejap. Ini tingkat atas. We just pusing je. There you go. Oh angin kuatnya. And then the whole thing is there. Dia panjat sana, kita boleh naik atas tu. Angin kuat gila tu. But aku ada ambil beberapa gambar juga video nak dengan Oppo Find X9 Ultra tu. It was pretty good. Tak tahu kita tak colour lagi, but yeah, aku tak tahu sampai mana aku boleh pergi. Memang kena die here. Tak ada oksigen. But let's see first. Orang tengah shoot something tu. Yeah, it's pretty good. Aku tak boleh bohong, tapi honestly nak naik ke atas ni dengan banyak barang, dengan aku punya equipment semua kan, agak penat lah. Menyesakkan nafas aku lah sebab banyak barang. Dan nak pergi tingkat tangga semua ni memang penat. Tapi bagi aku worth it lah for the view. Dan nak kata sejuk lah, tapi tak adalah sejuk sangat. Cuma bila kau naik kat atas ni memang kena ada oksigen lah, kena pakai oksigen tank tu. So kita on the way balik kot. Aku tak larat naik atas. Kepala aku dah start pening and also penat lah buat konten, ambil gambar, ambil video.
So just start halfway through je. But I think you guys gonna enjoy the photo lah and also some of the video. It's really good. And yeah, kita ada banyak lagi gambar dekat Lijiang, Impression, and then Blue Moon punya valley. Sekarang ni kita dah on the way turun ke bawah. Turun balik lah tengok ni. Pretty good. So turun bawah kita pergi ke Blue Moon Valley, ambil bus dan turun ke sana tu. Nak tunjuk korang nampak bawah tu. Yang warna biru tu sikit tak nampak pun kan, tapi itulah Blue Moon Valley. So yeah, we finish it. Let's go. So macam biasa kita rehat jap. Aku nak cerita pasal Oppo Find X9 Ultra ni segi spek dia. Macam biasalah, walaupun aku buat travel log, mesti korang nak tahu juga pasal telefon ni, betul tak? Di dalam smartphone sendiri, Oppo Find X9 Ultra ni dikuasakan oleh Snapdragon 8 Gen 5. Sepanjang aku kat China, multitasking, buka map sambil shoot video 4K 120fps log ataupun semua benda tu lah kan, secara non-stop, performance dia memang smooth gila dan tak ada gagap langsung. Dan serius aku kata, bateri life dia pun sedap kat sini. Cakap pasal bateri life, walaupun cuaca yang agak sejuk kat Lijiang ni, orang kata kalau sejuk memang bateri drain kan, but surprisingly tak drain langsung. Sepanjang penggunaan aku tak rasa panas, tak rasa sejuk sangat phone ni, and juga tak ada masalah dari segi bateri drain consumption semua benda tu lah. Lagi satu, disebabkan ada fast charging, aku tak boleh bimbang sangat. Sebab kalau aku dah bawa power bank yang fast charging, dah cucuk, and like few minutes dah full charge balik dah. It's really nice kat sini. Satu benda yang aku paling appreciate sepanjang travel aku adalah ColorOS ni. It's one of my favourite UI yang datang tahun ni. UI dia sangat clean, fluid dan responsif untuk aku yang cepat-cepat review semula hasil footage bawah matahari yang terik tu. So dengan package spek flagship yang paling hardcore tahun ni, padalah dengan harga dia yang agak mahal ni, and yang paling penting dia tak menyusahkan workflow aku sebagai seorang creator. So kita sambung balik perjalanan tu. Let's go. Way ke Blue Moon Valley tengah naik pagi ni, kau tengok ni laju dia. So kat situ kita akan ambil gambar dan benda-benda lain lah. Nak jalan kaki kat sini boleh je, cuma itulah jauh sangat, ambil masa 2 jam untuk buat full course. So it's not something efficient sebab lepas ni kita nak pergi Lijiang Impression pula. So there's something else. So sampai sana kita ambil video, gambar sikit and Lego. Okay, untuk Blue Moon Valley ni kita orang kena naik buggy dan buggy ni akan stop 3 kali. So ni first tempat kita orang. Aku tak tahu nama dia apa, but view kat sini memang cantik dan memang cantik lah untuk ambil gambar tasik tu sendiri. And macam kau nampak, absolutely beautiful. Boleh nampak gunung, boleh nampak dia punya tu, dan kau boleh nampak ambil gambar dengan yak kalau korang nak, but aku tak ambil lah, tapi aku ambil gambar orang lah kat sini. And yeah, it looks really beautiful untuk first place ni. Lepas tu on the way ke second place pula lepas ni. Sekarang kita di second checkpoint. Aku dah tahu kita kat mana dah, but this place looks kind of amazing. Kau tengok biru-biru ni semua lawa-lawa, so kita akan ambil gambar lagi. Kat sini kawasan dia lebih besar, dia tak kecil sangat. So there's multiple path. Pada kat depan tu ada air terjun. So tengok apa yang kita boleh ambil kat sini. Wah, kuatnya. And yeah, looks really nice. Air dia warna biru, hijau kat sini. Aku rasa apa yang best nak tengok dari segi keupayaan zooming Oppo ni lah, tengok macam mana dia pergi sampai gunung tu dengan dia punya video. So let's give it a try. Jom, let's go. So ni footage daripada X9 Ultra punya footage. Macam cakap, aku tak turn on dia punya stabilization, so memang bergoyang. But kau tengok testing zoom dia, bagi aku agak impressive. Kau tengok tu, nampak muka dia orang tu lah. Gila kan. Tapi itulah, aku nak lepas benda tu memang payah juga lah sebab air dalam. So lepas tu kita orang naik ke sini pula. Dia agak penat juga lah sebab agak tinggi, tapi view dekat sini memang top tier. Sebab nampak gunung dengan tasik tu. Nampak macam aku tengah ambil gambar ni. Tengok, boom. Dengan air hijau dia memang, wow, memang cantik gila. Even orang kat sini pun cantik juga. Alright, so kita dah settle lah dekat Blue Moon Valley tadi. Now tengah makan dekat Luckin Coffee. Tadi sebab kita orang punya tour guide tu memang dah ada beli makanan halal untuk kita orang.
It's kind of nice. So sekarang tengah chilling, nak tunggu Lijang punya inspiration. Pukul apa? 1:30? 1:20 start. Should be nearby kat sini je, jalan balik lagi. So kita akan test kamera, lepas tu kita akan habiskan video ni lah. So guys, macam biasa, jangan lupa like dan subscribe tu. Kita tengok video ni awal-awal juga kan. So ni, depan tu aku tunjuk korang. Ke mana? So ni lah Lijang impression. Bagi aku memang best gila. Mungkin kalau korang yang tak minat, mungkin tak minat. Macam aku minat sebab aku suka dia punya music dan juga dia punya tarian dekat situ lah. But most aku shot ni, aku shot in 120 FPS dengan Oppo Find X9 Ultra ni. Aku nampak aku slow motion kan by 25%. And bagi aku hasil dia memang cantik. Like legit dia punya slow motion tu memang nampak smooth gila. Nampak tu? Cuma macam cakap lah, aku lupa nak turn on stabilization, so mungkin bergoyang sikit lah. But aside from that, I think it's like really impressive. Color grading pun aku boleh samakan dengan aku punya main camera. So that's really nice kat sini. And then itulah ending untuk Lijang impression ni. Ramai orang dah caw, but they want just do like, you know, salutation, terima kasih dekat semua penonton. And I think it's a great experience. So itu saja untuk the whole day experience fotografi, videografi dengan Oppo X9 Ultra. It was pretty good, but we're going back to the studio. Ciao. Alright, we back ke studio kita balik. So, macam mana korang rasa? Oppo Find X9 Ultra, nak kena lie, it's gonna be my favourite phone tahun ni. It's probably gonna be my phone of the year, to be honest. Sebab tak rasa ada phone yang boleh lawan dari segi apa ditawarkan tu. I mean, dari segi software wise, maybe Samsung, but Samsung make camera sampah sia. So yeah, Oppo X9 Ultra, I love it a lot. It's one of the best phone untuk tahun ni. So, apa pandangan korang? By the way, kalau korang suka konten macam lagi, jangan lupa tolong share video ni, like juga, subscribe. Aku akan buat banyak lagi video kat negara lain ataupun dekat dalam negeri kita, mungkin kat Perlis, Kedah, ke mana-mana. But this is gonna be the main content untuk channel ni lah. Video travelog dan juga video listing. That's it. Kalau korang nak tengok review, korang boleh check TikTok aku dan juga YouTube Shorts. So yeah, Assalamualaikum. Bye-bye.